Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin didik bersama saya Aidil Zahrudin. Sebanyak 500 buah sekolah di seluruh negara disasarkan untuk dijadikan sekolah angkat dalam kalangan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan korporat bagi membantu membangunkan institusi pendidikan. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fazil berkata, perkara itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada mesyuarat Jemaah Menteri siang tadi. Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini, Perdana Menteri telah menegaskan bahawa angka target sasaran ialah sekitar 500 sekolah dan Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa 20 sekolah telah diambil sebagai sekolah angkat oleh Tenaga Nasional TNB. Segala usaha ini akan diselaras oleh pihak Kementerian Pendidikan ataupun KPM. Dan sekiranya ada mana-mana syarikat swasta yang berhasrat untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah angkat, maka boleh berhubung dengan pihak KPM. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca mesyuarat Kabinet di Putrajaya siang tadi. Minggu lalu, Perdana Menteri mahu syarikat korporat dan GLC melaksanakan inisiatif sekolah angkat bagi membantu membangunkan sekolah di seluruh negara, di mana dengan bantuan daripada syarikat terbabit, ia mampu menyelesaikan pelbagai masalah infrastruktur di institusi berkenaan.